Hakim Radi. Guess what? Hari ni kita nak ride ke? Mana? Tempat mana? Kita nak pergi Thailand. Okay. So sebabkan aku dah lama tak buat video, dah lama tak ada journey lah sebenarnya So by the way, hari ni jadi aku tau. Happy birthday. So selalu kalau kau tengok video-video lama 2000 kata belah-belah kan, kami pergi backpacking apa semua, selalu dah jadi dia Thai New Year. So ni first time jadi aku. Dia request Treat, dia pun dah ajar, dah bunyi kan. So macam biasa lah, jangan lupa like, share dan subscribe. And kita enjoy video ini. Daripada Taiping, dah halfway pun dekat apa, Sungai Dua. Kita nak, lepas ni nak pergi Peti Gurun, isi minyak. Lepas tu terus shoot ke Satun, insyaAllah. So here we go. On the bike. Lek kau tengok. Hai gang, second pit stop area Gurun. Tapi berhenti dekat Shell. Hai melantau. So hari ni ride hujan. Cuma hujan tak lebat sangat, alhamdulillah lah. Okay, so berhenti kena air panas dulu. And cekak lu. And kopiah RM36. Cuma salah kira aku malas nak pergi patah balik sampai sini pun sedap. Apa itulah cerita dia. Okay, makan dulu. Alright.
Alright gang, Assalamualaikum. Kami dah lepas dah border Wang Pranchan atau Selayu dah Wang Kelian. So sekarang kita nak makan di apa tempat ni? Bansuan Tondin. Bansuan Tondin. Aku tengok kat TikTok and baru nak Google tengok dah lalu lah. Dia memang dekat gila dengan border. So tengok dah. Boleh bertelah. Ya. Tunggu boleh. Ada ni. Taping turtle. Rosak siap. Kalah taping. Aku dia tak juga. Actually tempatnya cantik tau. Sebab kami duduk kat kan. Tapi tempat yang betul-betul sebelah tu sikit lah. Atasnya ada dua. Banyak lah. Sini macam hall lah. Dia orang makan kan. Aku tak nak sembang apa lah. 4-5 jam juga kan. Betul-betul. Ni ada sejam lagi perjalanan. Kau makan. So kau tengok lah apa kau makan. Alright gang, alhamdulillah setelah 1 jam 1 jam lagi. Tempatnya viral, lawa. Tapi itulah bila viral kan, lambat sikit. So ni makanan kita hari ni. Nasi bujang, tom yum ayam, sayur goreng dan aku tak makan lah, aku makan ni lah. Okay, so dah masa lagi jom kita makan. Bismillah. Maksudnya dia lain. Original lah ni. Original ni. Original kan. Maksudnya bila anda biasa makan kat Malaysia, tak kisah negara apa. Apa negara sana tak sedap. Macam kebab kebab Turki kan. Dekat Bukit Bintang dah. Oi. Itu Arab lah. Oh, gila Arab. Dia Arab lah, tak boleh lawan Arab. Gila Arab. Kan, Arab tu dia rempah dia banyak. Lepas tu dia lepas suka main bahagian lemak dengan minyak, mau minyak gila. Simpang first Pak Bara dah lah. Okay, ni semua Pak Bara beach lah. Berhenti nak tukar bateri. So, jom kita layan view Pak Bara. Bara bara bara. Bere bere bere. Bara bara bara.
Check in. Ya. Already booking. Passport ya. Booking in this name. Ya. Angga tak? Ya? So. Can parking ya? Yes, sure. Okay. Oh, dapat ke depan tu. Nice. Alright, mandi sudah, baring sudah, Semayang pun sudah. semayang pun sudah, berak saja belum. Ini Muhammad sudah berak. Okay, jom kita tengok keliling hotel ni apa yang ada, apa yang boleh buat. Bayar mahal dengan nak tidur kan. So jalan nak kat rumah. So kita jalan semua. Tipu hang, tanya aku. So beginilah view petang di Pak Bara. Okay, jalan jap. Tengok apa boleh buat. Dia ni all out macam ni orang sini. Ang pakai baju ni, lepas tu hang pakai seluar gajah. Hang beli nanti katnya cari seluar gajah. Memang sempoi. So tengok dia punya swimming pool memang nice bro. Wih. Ni kolam ada ke? Okay, let's go. Boleh buat. Okay. Kalau ikut Google ada kedai makan di situ. Dah tutup lah, mana ada kedai makan apa. Ada nak lintas macam mana? Tinggi lah kalau tinggi lah. Oh tu boleh ada. Ada ni zebra. Sebaik. Gila tak? Boleh lintas. So ni ada hotel lain. Actually sebelah sini banyak gila hotel. Kau tengok. In fact hotel yang aku duduk dulu lagi murah, simple tapi best. Buka-buka pintu, 1-2 langkah terjun terus dalam kolam. Tapi sebabkan kami lambat 15 minit tempah tinggal hotel ni yang ada kolam. Book hotel kat JT tu. Itu pada silap lah. Aku dah book hotel dekat dekat apa? Bukan PP Island, dekat pulau apa dah nama-nama aku tak ingat. Dan sekarang kita berada di Pak Bara Beach. Laut dah gelap. Laut dah gelap. Ni laut Laut Andaman dah silap aku. Laut Andaman kan? Langkawi kat mana? Langkawi dekat lah Kuala Lumpur sana. Kuala Lumpur. Aku terbook hotel dekat Kuala Lumpur. Kuala Lumpur sana kot. Langkawi sana. Kalau ikut Google Map lah aku tengok dia. Bara Beach. Ha? Ada makan? So sebelah pantai ni pun ada macam mini pasar malam. Okay, mostly banyak halal lah. Okay, sebab ada logo halal lah. Jangan tanya lebih-lebih. So kita tengok apa boleh makan. Ayam susu 15 20 baht. Lebih lah harga. Tak pasal beli kat Subi lah. Tu sate sedap. Yang goreng ada? Ni kabung Maggi. Sebab gajah kan? Yang pakai selok gajah dengan baju ni semua. Subhanallah, lawa betul sunset. Tapi dah lah, belum ada rezeki nak layan dengan partner, isteri. Selalu layan dengan kawan lah, nak kata apa kan. So alright, hari ni kita nak makan nasi goreng. Ni nasi goreng aku, nasi goreng seafood. Makan kat sebelah pantai Pak Bara. Dan dengan Mamat ni makan nasi goreng kampung. Dia demand nak asam racan. Okay, kita bina kosong dulu. Sekejap kita tapar yang awal balik. Alright, so dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim. Oh, rambut pun kena nyanyi pantai. Bismillahirrahmanirrahim, jom kita makan. Best yang telur dadar dekat Thailand ni. Dia sedap, crunchy.
Kalah tu ada Ipoh. Tu boleh macam ni. Amboi. Tak pernah gosok sup ni. Aku lemah tu, ikan bilik aku lemah tanpa tak gila. Potong sikit, dia potong biasa sebab dia bawang putih tau. Jarang ni. Ya. Mana? Hot tea mainnya. Saya nak order. Tengok dah bagi timun dah. Batang ni. Batang. Kenapa? Kedai siam dekat Eping bagi timun sedang ah. Dia ni bagi batang.